Anda perasan tak ada content creator yang burn out, lepas tu sentiasa berada dalam keadaan stres? Saya sendiri adalah content creator selama 7 tahun dan saya dah sediakan tutorial untuk anda macam mana nak buat konten dengan konsisten supaya boleh bertahan lama. Tutorial ni adalah dalam bentuk video dan kalau anda nak akses kepada video-video ni mudah saja. Selepas anda berjaya mendaftar, anda akan boleh login ke portal e-learning dan anda boleh tonton semua video-video yang saya telah sediakan. Anda nak tengok bila-bila masa pun boleh dan video ni boleh tengok berulang kali sampai bila-bila. Lepas dah tonton semua video, sijil digital akan diberikan kepada anda. Buat konten ni sepatutnya sangat menyeronokkan dan tak berbaloi kalau anda burn out sebab struggle untuk buat dengan konsisten. Peserta yang dah tonton video-video ni ada yang dapat buat konten yang dah lama dia plan, hari tu juga dia dapat buat. Dan ada yang cakap lepas join kursus ni barulah konten dia lebih sistematik dan tak kelang kabut lagi. Family pun lebih terjaga bila dia dah tak terlalu stres. Jadi kalau anda berminat nak join, nak tonton video-video tutorial ni, klik link di bio.